Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sebagai umat Islam memiliki banyak tarikh penting untuk kita menghayatinya, antaranya tarikh kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal bersamaan 571 Masihi. Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Maulidur Rasul sebagai satu bentuk tanda kasih dan penghargaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maulidur Rasul bukan sekadar satu sambutan yang diraikan dengan pelbagai program dan aktiviti, tetapi lebih daripada itu, ia menjadi satu kesempatan untuk kita kembali mengenali sirah kehidupan Rasulullah SAW, menghayati perjuangan baginda serta mencontohi akhlak mulia yang telah ditunjukkan sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dalam kehidupan seorang manusia. Baginda dikenali sebagai seorang yang amanah, jujur, penyayang, sabar dan sentiasa mengambil berat tentang keadaan orang di sekelilingnya. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan tantangan ketika menyampaikan dakwah Islam, baginda tetap memilih untuk bersabar dan terus menyebarkan kebaikan. Sikap inilah yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Sebenarnya, banyak perkara daripada kehidupan Rasulullah SAW yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Tidak semestinya melalui perkara yang besar, tetapi bermula dengan perkara yang mudah seperti bercakap dengan sopan, menghormati ibu bapa, menjaga hubungan dengan rakan-rakan, membantu orang yang memerlukan dan sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Selain itu, Maulidur Rasul juga mengingatkan kita tentang pentingnya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Selawat bukan sahaja menjadi tanda kecintaan kita kepada baginda, tetapi juga sebagai satu amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan yang semakin sibuk dengan pelbagai urusan, kadang-kala kita terlupa untuk menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu, jadikanlah sambutan Maulidur Rasul ini sebagai satu titik untuk kita bermuhasabah dan bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita benar-benar mengenali dan mencintai Rasulullah SAW. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya dizahirkan ketika sambutan Maulidur Rasul, tetapi diteruskan dalam kehidupan seharian melalui akhlak, percakapan dan perbuatan kita. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat, mempelajari sirah baginda dan berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam setiap aspek kehidupan. Akhir kalam, kami wakil dari USAS, khususnya Kelab Taha @U, ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam. Semoga sambutan ini menjadi peringatan buat kita semua untuk terus mencintai Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah baginda dan menjadi insan yang membawa kebaikan kepada agama, masyarakat dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.